Okey guys, Allah, ambut pun tak mau nak elok, angin kuat ni. Okey, kita nak bagi tahu. Hari ni kita ada trip ke Thailand sama Haji dan juga Zam. Okey, nak bagi tahu kat hangpa, sebenarnya daripada Langkawi ada ferry untuk ke Tamalang. Jadi Tamalang mungkin ramai yang tak tahu. So angin kuat. So kita akan tunjuk cara beli tiket kat sini sampai kita sampai JT Tamalang dan ada orang ambil kita sana je lah. Okey. Pasport kena ada. Janji pasport kena ada, jangan lupa bawa pasport ya. Pasport tak boleh. Okey, so tempat beli tiket ada kat sini. Apa tengok Langkawi Ferry Services, dia tulis Satun Thailand. Okey, adult RM55, children RM45, budak baby RM25. Bertolak 2 kali. Daripada Langkawi RM9.5 dengan RM12.5. Haji, macam itulah macam Haji kata Azad lah. Ramai orang tak tahu kata daripada Langkawi ni boleh pergi ke Satun. Ya, betul. JT Tamalang tu pakat duk kata orang duk ingat Kuala Perlis dengan Kuala Kedah lah. Common punya sini kan. So kecuali bila nak pergi ke sana sebab kita lintas sempadan, pasport kena ada. Pasport kena ada. Maksudnya cop di Langkawi, cop di Tamalang tu lagi sampai. Sampai sana cop sat saja 5 minit saja. Wah, simple. Lagi kita tunjuk JT kat sana macam mana. JT depa cantik sana. Sebelum tu kita tengok nanti. Kita perkenal roti canai dulu lah. Okey. Sebelum Kita perkenal roti canai dulu kat JT ni sebelum kita masuk ke dalam lagi nak cop pasport, nak naik boat apa semua kan. Teman ni nasi kandang Hamid. Tapi kena roti canai lah. Dah lah. Mantap. Padu. Kamnan. Itu dia roti telur kita. Dengan teh osam lah. Sama dengan Mak Zam. Haji kena teh tarik. Dengan roti. Sebelum kita nak pergi Thailand lagi. Dia sana menu lain aja no. Sana dia rasa lain. Dia tak rasa ni lah. Okay, standby. Aku nak tunjuk hampa stay dalam video aku. Jangan lupa tengok part 2. Ni part 1. Okay, part 2 lagi tu. Di Tamalang lagi pun nak tengok JT dia macam mana. Okay, masuk pelepasan sini. Yang ni pelepasan domestik. Apa kena mai ke kanan. Mai kot ni. Ke kanan. Ikut Haji. Tengok dia nak bawa kita pergi ke mana. Silakan Haji. Okay guys. Tahun tu pelepasan antarabangsa. Baca elok. Bagi mereka buka dulu pintu tu. Baru kita pergi sana untuk masuk. Pelepasan antarabangsa. Sini. Masuk melalui pintu ni guys. Okay. Nampak tu. Satun Thailand. Kita cop pasport di sini. Nak masuk jumpa orang kuat ni. Nampak orang kuat ni ada kat sini. Jumpa dia. Tanya dia akan guide bawah lah. Macam mana nak masuk. Nak cop ke apa semua kan. InsyaAllah apa-apa kalau tak faham. Tanya abang ni. Tak faham tanya abang ni. Tadi kita lalu kat situ kita tak boleh rakam untuk cop pasport. Kemudian ni tempat menunggu dia lah untuk nak naik ke ferry nak pergi ke Satun lah. Tengok selesa weh. Jom. Tapi ambil gambar dia. So ferry kita yang tu kot noh. So tempat menunggu sangat luas dan kemudahan restroom ada dalam ni, jangan risau untuk lelaki dan perempuan weh. Okay. So kita tunggu sini sat. Lagi depa panggil, kita akan masuk dan kita akan naik ferry itulah menuju ke Satun Thailand. Guys. So kita akan beratok di sini dulu lah. Beratok di sini, tunjuk tiket, kemudian kita akan naik ferry tu. Okey je noh. Beratok tadi, naik ferry tu lah. So kita berjumpa di Tamalang sat lagi. Okey, so bila orang panggil, masuk kat sini, kemudian bagi tiket kat abang ni. Okey, bagi tiket. Kemudian baru boleh masuk kan. Okey. satu lagi. Tadi bagi tangan kiri noh. Macam bekok ni. Okey, jom. Boleh masuk ah. Okey, masuk melalui sini geng. Terus ke ferry. Guys, macam tu saja proses dia daripada beli tiket kat depan kan sampai masuk kat dalam, cop pasport, kemudian bagi tiket kat sini kita menuju ke ferry. Follow the flow saja, mudah, tak payah. So jangan lupa follow aku punya akaun TikTok ni untuk lagi aku kongsikan part 2. Bila aku sampai di JT Tamalang, aku akan tunjuk kat hangpa macam mana keadaan JT di Tamalang Satun tu. Kemudian di situlah nanti kita akan tukar duit, kita akan tukar SIM card. Okey, lepas tu ada ejen akan tunggu kita untuk pick up kita daripada situlah. Okey. So, thank you for your support. Okey, jangan lupa like, comment dan share. Okey, follow for part 2. Thank you. Jom kita masuk ke ferry. Okey, so bila masuk dalam letakkan beg, kemudian ikutlah nombor seat anda. Tu, ada ramai dah. Jom kita duduk belakang kali je.